سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada dua imam yang mengemudikan solat kita pada malam ini. Seterusnya kepada pengerusi surau Mukhlisin dan seluruh AJK, dan tidak dilupakan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kerana pada malam ini kita telah pun masuk ke malam 26 Ramadan. Bermakna 26 hari telah berlalu. Mungkin sebagai muhasabah singkat, mungkin setiap orang boleh berfikir apakah yang telah diusahakan untuk 26 Ramadan sehingga kita sampai pada malam ini. Apa yang telah kita usahakan, dan apa yang kita telah usahakan itu kita mohon kepada Allah supaya Allah tetapkan, Allah berikan kepada kita istiqamah sehingga kita dapat meneruskan ibadat itu dengan momentum yang sama sehinggalah ke penghujung Ramadan ini yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Bagi orang yang merasakan Ramadan ini bermakna, terkesan kepada dirinya, dia tidak akan merasa Ramadan yang hampir melabuhkan tirai ini, dia tidak akan rasa seronok untuk balik ke kampung menyambut Syawal, menyambut hari raya. Kerana pada dia bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa yang Allah berikan kepada umat Islam, yang mana tidak semua umat Islam berkesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan. Ada yang tak sempat, dijemput Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada malam ini alhamdulillah Allah beri lagi kesempatan kepada kita. Jadi inilah antara nikmat yang perlu kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur bukanlah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Bukan itu sahaja. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghargai kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan kita mengusahakan atau kita beribadat dengan sehabis baik dalam tempoh masa yang berbaki ini, sehingga kita dapat mencapai apa yang telah diwawasankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah difardukan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat itu diperintahkan kepada kita untuk berpuasa, tetapi dia punya hasil yang nak kita, ataupun hasil yang Allah mahukan daripada puasa itu adalah tattaqun la'allakum
tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Jadi bertepatanlah dengan tajuk yang telah diberikan, diamanahkan kepada saya pada malam ini adalah menjulang takwa di 1 Syawal. Yang saya nak ceritakan sekarang ini takwa ketika di dalam bulan Ramadan ini. Saya fokuskan kepada itu dulu. Okey, kalau kita melihat kepada takwa, Nabi SAW bersabda, baginda mengatakan bahawa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Agak-agak tuan-tuan, Nabi tunjukkan di mana? Adakah at-taqwa hahuna? Adakah takwa itu di sini? Di dalam akal kita? At-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di hati kamu. Kalau kita tengok betul-betul tuan-tuan, istilah hati ini dia terletak di mana? Kalau anggota badan kita yang bernama hati itu dia terletak di mana? Kalau yang saya tunjuk ni jantung tuan-tuan. Hati itu di mana sebenarnya tuan-tuan? Kalau dalam bahasa Melayu, hati itu di bawah sikit kan? Di bawah sikit. Dia bukan terletak di sini tuan-tuan. Hati yang diterjemahkan daripada perkataan qalb itu adalah, yang terjemahan yang tepat adalah jantung. Qalb itu adalah jantung. Maka sebab tu Nabi tunjukkan di sini. So jantung ini adalah tempat takwa. Tempat takwa. Maksudnya takwa ini adalah amalan jantung kita, jantung hati kita. Dia bukan amalan yang dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi hati dia adalah amalan yang dirasai, yang dijiwai oleh orang yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan itu. Dalam arti kata yang mudah, sebagaimana ta'rifan para ulama, antara ta'rifan yang masyhur adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtithal awamirillah, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maksudnya kita ataupun hati kita didorong oleh keimanan kita untuk kita melakukan ataupun untuk kita melakukan sesuatu perintah Allah itu dengan sepenuh keikhlasan. Dengan sepenuh keikhlasan. Kita taat perintah Allah bukan 50-50 tuan-tuan. Dia sebulat hati. Jadi bila kita melakukan dia secara sebulat hati, itu adalah amalan ataupun perbuatan yang dilakukan di sini. Itulah yang dikatakan antara yang kita boleh katakan takwa. Maka sebab itu digandingkan takwa itu dengan puasa. Apakah maksud puasa tuan-tuan? Puasa adalah menahan diri. Menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Antara yang perlu kita jaga di dalam memastikan puasa kita itu sempurna, kita perlu jaga mata kita. Kita perlu jaga lidah kita. Kita perlu jaga telinga kita. Kalau kita berpuasa, tiba-tiba kita nampak ada seorang perempuan yang seksi di bazar Ramadan, lalu di depan kita, bermula dia jalan di sana, mata kita tak lepas memandang dia.
Agak-agak itu takwa ke tuan-tuan? Ada tak takwa di situ? Tak ada. Tetapi dia puasa tak? Puasa. Adakah batal puasa dia? Wallahu ta'ala alam. Kerana puasa ini Allah sahaja yang memberikan pahala penilaian kepada puasa itu. Tetapi secara zahirnya kita nampak tak dia minum? Tak. Kita nampak tak dia makan? Kita tak nampak. Tetapi dia itu sendiri tak dapat kawal penglihatan dia, pandangan mata dia. Dia pandang. Jadi apabila dia memandang kepada perkara yang haram, maka dia tidak ada takwa. Apabila dia mendengar gosip, mendengar cerita-cerita yang kurang pasti, cerita-cerita yang lara, kalau dia ingat, aku sedang berpuasa, ana sha'im, aku sedang berpuasa, ana sha'im, maka dia akan menjauhkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang lara itu. Itu perbuatan dia menjauhkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang lara itu, itulah yang kita kata takwa. Takwa adalah kita merasakan Allah nampak. Kita di bawah muraqabatillah. Kita di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Kita jalan, tiba-tiba kita jumpa duit dalam sampul. Kalau kita sedang berpuasa, agak-agak tuan-tuan duit 1,000 nak guna untuk raya, bayar duit minyak dan sebagainya, betul dan sebagainya. Kalau bertakwa, ada takwa, kita ambil dan kita selesaikan macam mana kita nak cari pemilik dia. Mungkin kita bawa ke balai polis ke, mungkin kita iklankan di surau ke, mungkin. Tetapi bukan untuk kita gunakan. Kerana kita ada sifat takwa. Kita kata itu bukan hak milik saya. Allah nampak, Allah sedang mengawasi saya. Walaupun sekarang tak ada orang yang nampak saya ambil duit itu. Jadi itulah takwa. Maka sebab itulah puasa itu difardukan kepada kita. Kerana puasa dapat mendidik, dapat melatih hati kita ini supaya sifat takwa dia semakin kuat. Sifat takwa semakin kuat di dalam hati kita kerana kita nak survive lagi untuk selepas Ramadan. Selepas Ramadan kita ada berapa bulan lagi, ada setahun lagi untuk bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Itu pun kalau kita dipanjangkan umur dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ringkasnya itulah dia tuan-tuan, sebab kadang-kadang orang tak dapat membezakan di antara iman dan takwa. Sebab iman pun di sini tuan-tuan. Iman pun letaknya di hati. Takwa ni pun letaknya di hati. Cuma takwa ini bezanya adalah apabila kita nak melakukan perbuatan itu, kita rasa Allah sedang mengawasi kita. Kita nak lakukan perintah Allah, kita rasa kita nak melakukannya dengan jujur atau tidak jujur. Itu. Okey, itu sebenarnya maksud takwa. Jadi, kalau kita tidak ada takwa, maka jadilah seperti mana yang Nabi katakan, wa kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya, tak dapat apa pahala pun daripada puasanya, melainkan lapar, melainkan dahaga. Jadi sayanglah tuan-tuan, orang tak dapat nak tahu tuan-tuan puasa itu sah atau tak sah.
tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita yang sedang berpuasa. Markah pahala Allah yang bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa kalau saya nak cakap panjang lagi, jadi cukuplah kot tuan-tuan untuk malam ini. Apa yang saya harapkan adalah keseronokan kita untuk menyambut Syawal. Jangan dilupa fokus kita yang utama adalah untuk mencapai ketakwaan. Janganlah apabila masuk hari raya semua sudah kita lupakan. Sembahyang di awal waktu kita lupakan. Sembahyang berjamaah kita dah mula lambat-lambatkan. Membaca Al-Quran mula kita abai-abaikan kerana kesibukan kita di dalam bulan Ramadan. Salafus salih, mereka apabila hampir menutup tirai Ramadan, mereka bersedih. Kerana mereka bimbang amalan mereka yang mereka usahakan sepanjang bulan Ramadan sama ada diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu masuk sahaja bulan Syawal, beberapa hari bulan Syawal, mereka meneruskan ibadat mereka dengan amal saleh yang lain. Maka para ulama juga mengatakan sekiranya bersambung amal saleh itu selepas Ramadan, disusuli pula dengan amal saleh di luar Ramadan selepas itu, maka itulah juga merupakan tanda amal-amal yang kita usahakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meneruskan doa selama 6 bulan, 3 bulan. Mereka meneruskan doa, minta kepada Allah supaya Allah menerima apa yang mereka usahakan, amal ibadat yang mereka usahakan di dalam bulan Ramadan. Sebab itu pada pagi Syawal, apa yang mereka ucapkan kepada sahabat-sahabat mereka, taqabbalallahu minkum. Kemudian minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu yang diucapkan. Semoga Allah menerima amalan kalian semua. Kemudian orang itu jawab minna wa minkum. Daripada amalan kami dan juga amalan kamu, semoga Allah menerimanya. Jadi tuan-tuan, di samping keseronokan kita menyambut hari raya, kita kena ingat bahawa kita baru sahaja lepas bulan Ramadan, yang mana ada yang penting yang saya sebutkan tadi, ketakwaan yang perlu diteruskan. InsyaAllah biarlah sedikit tetapi boleh difahami dan juga boleh diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.